Okay, jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih kepada pengurusi Ibu Yusriza, seterusnya penganjur conference yang saya raikan semua peserta yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah, pada hari ini uh, tajuk yang akan saya bentangkan adalah pendekatan psikospiritual Islam, teras peduah karamah insaniah guru di era digital. Baik, saya daripada Universiti Utara Malaysia di bawah bimbingan Profesor Madya Dr. Salahuddin Abdul Hamid dan Dr. Ruqayyah Abdul Wahab. Okay. Baik. Masih nampak saya punya sharing? Masih. Saya dah. Masih. Ya, masih. Saya pula tak nampak. Kat mana hilangnya? InsyaAllah. Aduh, saya stop dulu Saya share sekali lagi. Hilang pula. Share ulang. Okey. Dah? Nampak kan? Okey. Latar belakang kajian. Kajian ini adalah untuk memupuk peduah karamah insaniah pada guru-guru di era digital. Isu utama adalah cabaran guru memiliki kestabilan emosi dan kekuatan kerohanian dalam membuat pertimbangan dan mengekalkan akhlak dalam semua bentuk komunikasi digital. Okay. Seterusnya definisi konstruk. Kedua, menurut Abdul Halim Tamuri dan Muhammad Adri Cik Noh, upayaan seorang pendidik menampilkan teladan sahsiah, akhlak dan profesionalisme secara konsisten dalam tingkah laku dan amalan pengajaran. Manakala karamah insaniah guru bermaksud penghayatan nilai kemuliaan insan yang berpaksikan kepada iman, akhlak dan amanah profesional. Khususnya isu yang dikaji adalah ruang digital membuka peluang untuk pembelajaran lebih fleksibel dan kreatif. Namun dalam masa yang sama mendedahkan guru kepada tekanan psikologi, beban komunikasi, keletihan digital serta risiko kehilangan batas adab ketika berinteraksi dalam talian. Justru merujuk kepada pandangan sarjana psikospiritual Islam, pendidikan sebenar ialah proses tazkiyah yang mengubah dorongan dalaman sebelum melahirkan akhlak yang zahir. Ini menurut Al-Ghazali. Seterusnya menurut Al-Hakim At-Tirmizi bahawa lapisan-lapisan hati yang menjadi pusat kawalan spiritual dan moral manusia. Seterusnya menurut Ibn Qayyim, ketenangan emosi dan kebijaksanaan tingkah laku hanya muncul apabila hati dipandu oleh kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut Al-Haddad, keperluan amalan kerohanian yang istiqamah dan adab sebagai benteng pembinaan peribadi. Seterusnya, baik. Objektif kajian menganalisis konsep peduah karamah insaniah guru dalam perspektif Islam dan relevansinya dalam konteks pendidikan digital. Kedua, menjelaskan komponen teras psikospiritual Islam iaitu muraqabah, tazkiyah, terapi hati dan adab sebagai asas pembinaan kepribadian guru. Yang ketiga, mensintesis pemikiran empat tokoh psikospiritual Islam iaitu Al-Hakim Al-Tirmizi, Al-Ghazali, Ibn Qayyim dan Al-Haddad yang menyumbang kepada kerangka pembentukan guru karamah insaniah. Yang keempat, membina satu kerangka konsep bagi memperkukuh pembentukan peduah karamah insaniah guru dalam era digital. Dan yang kelima, mencadangkan strategi pelaksanaan
dan pemubukan psikospiritual bagi meningkatkan kualiti sahsiah dan integriti guru di sekolah. Penyataan masalah. Antaranya cabaran profesion keguruan, cabaran emosi guru, tingkah laku digital tidak terkawal, tekanan sosial dan persekitaran kerja. Dan kelemahan dalam latihan profesional, khususnya jurang kerangka pembangunan guru dan keperluan intervensi yang perlu dilakukan, diwujudkan dan akhirnya implikasi jika tidak ditangani isu yang disebutkan tadi. Guru tidak stabil emosi, krisis adab dan qudwah, kesan besar kepada murid dan sekolah. Seterusnya, okey. Transformasi pendidikan digital membawa manfaat dari segi akses ilmu, fleksibiliti pembelajaran dan kreativiti pedagogi. Namun ia turut menimbulkan cabaran seperti keletihan digital, kecelaruan adab dalam komunikasi online serta menyalahgunakan teknologi oleh warga guru dan pelajar. Menurut Siddiq Baba pula, keperluan pembangunan karakter dan kesejahteraan emosi untuk menghadapi tekanan era digital. Islam menyediakan asas kukuh melalui pendekatan psikospiritual yang membina hati, akhlak dan misi diri sebagai hamba dan khalifah. Maka integrasi antara teknologi dan psikospiritual merupakan satu keperluan yang mendesak. Konsep psikospiritual Islam seperti mana dinyatakan oleh Cik Zarina dan Sharifah Basirah, psikospiritual Islam merujuk kepada pendekatan pembangunan diri yang menggabungkan dimensi akal, emosi dan rohani berasaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, menurut Said Hawa, pemikiran sarjana psikospiritual ini menyediakan asas teori yang kukuh untuk memahami pembentukan peduah karomah insaniah di kalangan guru bagi mendepani cabaran digital masa kini. Dan cabaran ini menuntut guru memiliki kestabilan emosi dan kekuatan rohani yang lebih mendalam agar mereka mampu mengawal respon, membuat pertimbangan yang bijaksana dan mengekalkan akhlak dalam semua bentuk komunikasi digital. Seperti mana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi bukti yang nyata berkenaan dengan peranan hati yang perlu dipelihara. Seterusnya, metodologi kajian. Mereka bentuk kajian adalah kualitatif, konseptual, kajian kepustakaan. 3 dimensi sumber yang diambil. Yang pertama, kitab turas daripada 4 tokoh ulama tadi. Yang kedua, literatur psikospiritual kontemporari dan literatur pendidikan digital dan ICT. Kaedah yang digunakan adalah analisis tematik didaktif dan hasilnya untuk pembinaan kerangka qudwah karomah insaniah guru era digital. Baik, pemikiran 4 tokoh sarjana yang disebut tadi yang daripada Al-Hakim At-Tirmizi yang membahaskan berkenaan lapisan hati dan muraqabah. Seterusnya Al-Ghazali membahaskan penyucian hati, tazkiyah dan mujahadah. Dan Ibnu Qayyim berkenaan dengan penyakit hati dan terapi emosi. Dan yang keempat Al-Haddad berkaitan dengan istiqamah, adab dan disiplin kerohanian. Daripada kajian tersebut, sintesis konsep peduah karomah insaniah guru era digital ini dapat dinyatakan di sini, yang mana fokus utama dan juga konsep peduah karomah insaniah dan aplikasi dalam ekosistem digital dapat dilihat bahawa adanya faktor-faktor penting untuk diambil sebagai panduan. Okay, seterusnya, kerangka peduah karomah insaniah bermula dengan muraqabah guru, kesedaran rohani, tazkiyah guru, penyucian jiwa, terapi hati guru, emosi dan muhasabah,
adab guru, akhlak dan etika, maka qudwah karamah insaniah guru di era digital dapat dilaksanakan. Seterusnya, strategi pemupukan psikospiritual guru yang melibatkan komponen psikospiritual muraqabah, tazkiyatun nafs, terapi hati, adab digital dan qudwah guru. Dan aplikasi dalam profesion keguruan, yang pertama program pembangunan guru berasaskan psikospiritual. Kedua, latihan emosi dan adab digital untuk guru. Ketiga, amalan muhasabah dan zikir-zikir pilihan. Keempat, mentoring, coaching berasaskan psikospiritual. Yang kelima, model PDP berteraskan adab dan berhikmah. Yang keenam, peraturan sekolah yang menyokong budaya qudwah karamah insaniah. Hubungan aplikasi qudwah karamah insaniah guru dengan matlamat pembangunan lestari yang mana menyokong pencapaian SDG 3 melalui pemerkasaan kesejahteraan mental dan emosi guru, memperkukuh SDG 4 dengan mewujudkan pendidikan berkualiti yang holistik, beretika dan lestari. Seterusnya, sumbangan kajian ini yang pertamanya untuk guru, iaitu profesionalisme dan integriti digital. Kedua, digital kepada guru, kawal emosi ketika berinteraksi atas talian. Dan seterusnya untuk pelajar, untuk institusi dan keluarga. Implikasi kajian terhadap guru memberi pembinaan disiplin rohani dan profesionalisme, integriti, adab, kesabaran dan kawalan emosi terhadap sekolah pula, budaya sekolah yang berakhlak, sejahtera dan bebas konflik. Terhadap pelajar, murid meniru akhlak guru dan pembentukan sasiah pun berterusan. Terhadap sistem pendidikan, kerangka nilai Islam dalam pembangunan profesional. Rumusan kajian. Psikospiritual Islam menyediakan asas mantap pembinaan pribadi guru. Kedua, guru lahir daripada hati yang bersih dan akhlak yang terdidik. Pembinaan karamah insaniah guru adalah pembinaan masa depan ummah. Kerangka qudwah karamah insaniah guru ini relevan untuk pendidikan era digital masa kini dan akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.